Baik, selamat petang. Sekarang kita dalam tournament masak-masak ala-ala kampung. Ini adalah kategori daerah, kategori daerah untuk Form 4. Kalau kita tengok di sini, kita lihat di sini, juri sudah datang untuk menikmati hidangan yang disajikan oleh peserta-peserta ke bulan berapa? Ke bulan 6. Jadi kita tengok di situ, juri telah menulis adakah decoration ini sangat menarik. Tetapi ada markah untuk ada markah untuk pemakanan juga. Di situ. Ini adalah dekorasi yang sangat cantik. Rasa-rasa kumpulan ni boleh dinobatkan antara kumpulan terbaik untuk masakan petang ni. Okey. Alright, kita ada 3 juri. Kalau kita tengok di situ, juri yang sedang makan tu, juri-juri ni adalah dilantik dan diiktiraf oleh KKM Malaysia. Kita tengok apa nama masakan petang ni, Ketua? Clown. Clown tu macam yang badut. Oh. Dia ada rambut. Awak mengejek saya ke? Okey, tak apa. Oh, dalam diam soft.